Seorang pembunuh yang menggelarkan dirinya sebagai Zodiac Killer bukan sahaja membunuh tetapi turut mencabar pihak berkuasa. Mangsa dipilih secara rawak, kebanyakannya pasangan yang muda. Serangan berlaku secara tiba-tiba, tanpa amaran. Namun apa yang benar-benar menakutkan, ialah tindakan si pembunuh menghantar surat dan kod rahsia kepada akhbar, seperti San Francisco Chronicle. Dalam salah satu suratnya, tertulis kata-kata yang menjadi legenda, "This is the Zodiac speaking." Dalam surat tersebut, dia mengaku jenayahnya dan memberi petunjuk yang hanya pembunuh sebenar tahu. Sebahagian kod telah dianalisis, namun masih ada yang belum dapat ditafsirkan hingga ke hari ini. Ramai suspek pernah dikenal pasti, termasuk Arthur Leigh Allen, tetapi tiada seorang pun pernah didakwa secara rasmi. Kini, lebih 50 tahun berlalu, teknologi moden seperti AI dan kriptografi terus digunakan dalam usaha merungkai identitinya. Namun sehingga hari ini, Zodiac Killer kekal sebagai salah satu pembunuhan paling misteri di dunia.